Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Tuhan yang Engkau bersifat dengan baqa dan kidam, Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian yang bernyawa. Maha suci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang baik dan siapa yang kecewa. Maha suci Tuhan yang menjadikan lubang kubur sebesar-besar pengajaran untuk menjadi ikhtibar kepada orang yang lalai, dan sebesar-besar amaran kepada orang yang masih hidup. Ingatlah bahawa sekalian makhluk Allah akan jahanam dan binasa, melainkan zat Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang Maha besar, berkuasa menghukum manakala kita sekalian akan kembali menghadap hadirat Allah taala. Wahai si mati bin nama ibu si fulan, wahai si fulan bin nama ibu si fulan, wahai si fulan bin nama ibu si fulan, hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah yang mana kamu ada bawa bersama-sama di dunia ini. Sekarang kamu telah menuju ke negeri akhirat. Kamu telah mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah dan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ingatlah wahai si fulan bin nama ibu si fulan, apabila datang kepada kamu dua orang malaikat yang serupa dengan kamu, iaitu Munkar dan Nakir, maka janganlah kamu takut, berasa gentar dan gelisah. Janganlah kamu berduka cita dan risau, serta janganlah kamu bersusah hati dan terkejut. Ketahuilah wahai si fulan bin nama ibu si fulan, bahawasanya Munkar dan Nakir itu adalah hamba Allah Ta'ala, sebagaimana kamu juga hamba Allah Ta'ala. Apabila mereka menyuruh kamu duduk, mereka juga akan menyoal kamu. Mereka akan bertanya kamu, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Di manakah kiblat kamu? Siapakah saudara kamu? Apakah pegangan i'tiqad kamu? Dan apakah kalimah yang kamu bawa-bawa bersama kamu? Di masa itu hendaklah kamu menjawab soalan-soalan mereka dengan cermat dan sehabis-habis terang dan tepat dan betul. Janganlah berasa gemetar, janganlah cuak dan janganlah tergopoh-gapah. Biarlah tenang dan berhati-hati. Hendaklah kamu menjawab, Allah Ta'ala Tuhan aku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, kitab suci Al-Quran ikutanku, Baitullah kiblatku, malahan solat 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji diwajibkan ke atas aku. Semua orang Islam dan orang yang beriman adalah saudaraku. Bahkan dari masa hidup hingga aku mati, aku mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai si fulan bin si fulan, tetapkanlah hati kamu, inilah dia dugaan yang paling besar. Ingatlah bahawa kamu sekarang sedang berada di alam barzah, sehingga sampai satu masa kelak kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di padang mahsyar. Insaflah wahai si fulan, bahawasanya mati ini adalah benar, soalan malaikat Munkar Nakir adalah benar, bangun dari kubur kemudian dihidupkan semula adalah benar, berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar adalah benar, dihisap dan dikira segala amalan kamu adalah benar, minum di air kolam Nabi adalah benar, adanya syurga dan neraka adalah benar, bahawasanya hari kiamat tetap akan adanya. Begitu juga Tuhan yang akan berkuasa akan membangkitkan semula semua orang-orang di dalam kubur. Di akhirnya kami ucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu di sisi Allah. Semoga Tuhan akan memberi sejahtera kepada kamu, Tuhan juga akan menetapkan hati kamu. Kami sekalian berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjinakkan hati kamu yang liar, dan Allah menaruh belas kasihan kepada kamu yang berdagang seorang diri di dalam kubur. Ya Allah, ya Tuhan, kami merayu dan memohon kepadamu supaya tidak diseksa mayat ini dengan kemegahan penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.